Okay, kalau skin texture macam ni, okay, skin texture macam ni, ataupun skin texture macam ni, macam ni, okay. Macam mana nak bagi flawless? Rahsia dia adalah untuk menghaluskan kulit, retinol. Memang terbukti. Korang boleh buat 7 days challenge ya. Tapi 7 days tu dia 2 weeks lah. Sebab you tak boleh pakai 7 days straight unless if your skin can take it, but it is not advisable. So this week you pakai 3 days, okay. Let's say jerawat masih merah macam tu, jerawat masih merah lah pakai retinol. Dia akan matikan jerawat ni. Dia akan matikan jerawat, kecutkan jerawat. Dan bila jerawat dah mati, dia akan hilangkan bekas jerawat ni dan jeragat. Dan juga dia mencerahkan ini sebab dia ada vitamin C dengan astaxanthin. Vitamin C dengan astaxanthin dia mencerahkan. Korang Sarah bagi dia pakai virgin coconut oil saja sebab dia tengah sensitif. Lepas tu tengah gatal-gatal. Dan sekarang ni Sumaya, mana sabun purple tu? Pakai sabun purple kan? Kalau tengah allergic sekarang ni, dia pakai sabun ni, sabun Lumia yang purple, yang soothing toner ni. Habis satu family. Sarah, Syaikul, Sumaya kena gigit dengan Agas. Soothing toner ni, kalau katakanlah soothing toner ni anti-inflammation tau. Dan dia selamat untuk budak juga. Jadi kalau katakanlah tiba-tiba anak korang kulit muka kering kan, kulit muka kering ataupun gatal-gatal, pakai soothing toner. Nanti mama bagi sapu ni sapu body oil, okay, untuk gatal awak tu. Reka, just now the medicine can give abang one. Okay. Yang itu you kena hisap tau. Pahit. Tak, yang tu rasa ni. Great. Rasa great. Tapi jangan kunyah, okey? Abang kunyah. Tak, hisap saja. Hisap macam ni. Macam ni lah, macam sweet lah. Cepat. Abang ambil macam medicine yang vitamin. Yes. No, that one chewable. Ya. Chewable, betul. Betul, makan sajalah. Just hisap dulu macam ni. Macam nanya. Candy. Sini. Cepat, Syaikul, kau ya. Abang Tiger football. Okay dah, please do not disturb me, Mama nak live. Hai. Tolong buang ni. Okay, jangan panggil Mama lagi Syaikul. Go inside the room. Okay. Tangan saya pula basah. Okay. Wow, kita punya retinol dengan bio ampul really selling fast. Wow. Setiap malam dengan setiap pagi saya memang akan bagi anak-anak saya ni minum Lumi, Melly, Farah. Even saya pun order hari ni bila sampai, insyaAllah besok. Sebab malam ni kita packing, besok pagi dah pick up dah, courier pick up. Yang ini adalah apa nama dia, vitamin kita anak beranak, macam tu. Okay, sambung. My friend club has completed the first stage. Okay, alright.
Mari saya tengok harga berapa. Bag nombor 1 kita ada mini cleansing balm. Bag nombor 2 kita ada cleansing balm besar yang sekarang 30%. Nak ingatkan korang sekali lagi sudah. Alhamdulillah. Nak ingatkan korang sekali lagi, cleansing balm besar kita semakin decrease, semakin sikit. I love you. Sebab kita dah nak ada bio melting balm, tak silap Sarah ni yang terbaru, jadi dah tinggal sikit dan memang best seller kita. Okay, bag nombor 2 sekarang tengah 30%. Bag nombor 3 kita punya star item for tonight. Hello, star item for tonight adalah retinol. Jadi korang nampak Sarah pakai retinol satu muka. Okey, kenapa Sarah pakai satu muka? Sebab retinol kita first mencerahkan. Okey, jadi dia akan bagi sekata warna kulit. Janganlah pakai retinol kat sini saja. Untuk lelaki boleh, semua produk ni lelaki pun boleh pakai, tak ada masalah. Sebab founder dia pun lelaki juga. Lelaki dia selamat untuk lelaki juga. Untuk lelaki boleh nak cuci muka. Kalau kulit you kering, okay, you boleh ambil bag nombor 5, okay, untuk pencuci muka. So kalau kulit you kering, you ambil Rebalance. Kulit you kering dan sensitif, ambil Rebalance. Kalau kulit you normal dengan combination, ambil Glow Snow. Kalau kulit you berminyak dan juga berjerawat, you ambil Very Berry Acne. Okey, macam tadi Sarah cakap, okey, siapa yang nak fokus kepada anti-aging, okey, anti penuaan, untuk kedut-kedutan muka, ambil Ultra Rich dan retinol. Cara pakai dia, retinol pakai malam. Retinol tak boleh kena matahari. Kenapa tak boleh kena matahari? Kalau kena matahari, kulit akan jadi gelap. Jadi retinol pakai malam sahaja. Retinol Ultra Rich DNA Salmon tu pakai pagi. DNA Salmon dengan retinol dua-dua tu untuk awet muda. Itu kita panggil set awet muda lah. Set awet muda. Okey. Jadi kalau umur berapa yang boleh pakai? Umur 30 ke atas boleh pakai itu, set awet muda tu. Ultra Rich bag nombor 8, 50% sekarang. Retinol kita bag nombor 3, 35% sekarang. Okey, cara pakai retinol 3 kali seminggu 3 kali seminggu. Retinol kita is the best, number 1, sebab dia ada astaxanthin untuk mencerahkan. Dia ada vitamin C untuk mencerahkan. Dan kita punya percentage dekat dalam retinol ni mengikut international punya piawaian lah. Kita tak ada suka-suka hati kita ikut international punya standard. Kita tak ada suka-suka hati kita nak letak berapa-berapa persen. No, kita follow the rules. Hai Sarah, I sudah receive body oil. Love sangat sebab wangi. Ya. Siapa yang pregnant, elok pakai kita punya body oil untuk mengelakkan ada stretch mark. Sebelum terjadinya stretch mark, daripada pregnant 2 bulan 3 bulan dah kena sapu dekat perut sapu urut dekat perut tu, sambil urut kan, sambil berselawat urut dekat perut, supaya kan bila kita pregnant kan perut kita dia jadi stretch kan, so akan ada stretch mark. Itu untuk mengelakkan ada stretch mark. Okay mamis. And also dia bukan hanya fokus dekat orang pregnant saja dan order retinol. Kita orang pregnant saja dan tidak pregnant pun bagus untuk pakai, sebab untuk kulit yang kering.
Kulit yang kering. And then kita punya body oil ada bakuchiol. Bakuchiol tu untuk kulit berkedut. So dia akan kurangkan kedut. Ini kulit cantik tapi tangan gelap. Dah lah gelap berkedut pula tu. Nampak macam tangan orang tua tau. Tak nak. Jadi itulah gunanya kena pakai body oil kita. Dan body oil kita wangi sangat. Dia pakai original perfume. Okay, original perfume. Bukan pakai perfume yang cikai-cikai tu, yang macam bau dia pagi je wangi, malam dah tak ada dah. Malam bau kelapa. Tak nak. Bukan macam tu. Okay, acne Sarah dah hilang. Sarah pakai ni. Sarah pakai Skin Savior dengan retinol, dengan gentle toner. Gentle toner yang banyak membantu Sarah ni. Ni yang banyak membantu Sarah. Okay, kita ada lagi satu toner, which is brightening toner. Okay, acne toner pula. Gentle toner ni dia exfoliate. Okay, dia exfoliate dan dia mencerahkan. Kalau macam Sarah ada sikit-sikit macam ni, Sarah pakai gentle toner je. Okay, kalau kulit yang teruk tu, jeragat yang teruk sangat tu, yang itu pakai brightening toner. Review set jeragat nak pakai macam mana? Set jeragat pakai macam mana? Jeragat keturunan boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Okey. Set jeragat kita sekarang 45% ya korang. Habis dah diskaun itu. Sementara tengah ada diskaun, cepat dapatkan. Okey. Set jeragat kita dapat 2 toner dan juga 1 serum. Dan saya suggest add on retinol bag nombor 3. You dah dapat 45% tu kan? Dapat 3 barang. Jadi you add on dengan retinol. Jadi ini pagi. Pakai toner, pakai gentle toner dulu. Lepas tu pakai soothing toner, spray. And then pagi pakai serum. Satu muka setiap hari. Retinol pakai malam saja. Retinol lepas dah cuci muka, double cleanse, pakai soothing toner, spray, and then pakai retinol satu muka juga. Okay? Tapi retinol 3 kali seminggu. 3 kali seminggu. Hai Sarah, boleh pakai Bio dengan Skin Warrior? Boleh sangat. Bio ampul boleh pakai dengan apa saja. Even Bio ampul boleh pakai dengan retinol juga. Boleh pakai dengan retinol, tak ada masalah. Cuma sekarang ni Sarah last kali sepatutnya, tadi lepas Sarah pakai Bio ampul dengan retinol, Sarah kena pakai dengan Sarah kena pakai dengan moisturizer, sleeping mask. Tapi Sarah tak boleh sebab ada jerawat. So siapa yang tak ada jerawat boleh pakai dengan sleeping mask. Hai, Assalamualaikum yang baru masuk. Korang tap screen korang. Tap screen. Bagi 500,000. Wow, Azura Medina kita tinggal, tak Sarah tengah tengok ni. Azura Medina kita tinggal 9 helai je lagi. Stage green tinggal 2, baby pink tinggal 3, emerald tinggal 4. Yang ini memang the best quality Azura Medina kita. Hai yang baru masuk. Okey, yang baru masuk. Okey, first korang nak pakai apa? Kalau korang baru nak try, boleh pakai bag nombor 5. Kita punya facial wash dan mini cleansing balm. Yang itu korang dapat free mini cleansing balm. Korang akan dapat tu time bila Sarah live. Dan dapat diskaun pula. Dah lah buy one free one. Dapat diskaun pula 26%. Lepas tu toner. Okey, toner bag nombor 6 dapat 27%. Tadi sekejap saja TikTok tahu dia bagi diskaun. Lepas tu dia ni. Tapi tak apa, masih ada lagi 27% itu boleh. Ya, apa dia? Kita punya Ultra Rich tu
50% korang. Kita punya Ultra Rich pun dah tak banyak. Ultra Rich kita selling fast. Sarah, tudung Azura Medina bag berapa? Okey, Ayu boleh masukkan tak? Azura Medina, please. Thank you. Azura Medina kita tu kain dia ultimate ultimate cotton foil. Yang Sarah pakai ni Arashi premium cotton foil. Dia naik lagi. Ultimate cotton foil Azura Medina ni. Azura Medina bag nombor 1, 25% sekarang. Kalau siapa tak beli, korang menyesal. Tinggal 9 helai lagi. Emerald cantik gila korang. Color emerald cantik gila. Bag nombor 2, kita punya anak tudung. Anak tudung kita. Lepas tu korang akan dapat kotak korang akan dapat kotak apa nama dia? Eksklusif. Dan design Azura Medina ni dia lukisan lukisan, dan dia lukisan yang dicetak tu tak timbul. Dia sangat-sangat special Azura Medina ni. Kalau siapa yang dah ada Azura Medina memang akan cakap the best kain ever. Sangat lembut kain dia, cotton dia selembut sutera. Sutera pun kalah. Hai. Korang tap screen korang. Siapa nak teman Sarah besok pagi lagi pukul 7 pagi? Siapa nak teman Sarah? Macam tadi. Macam pagi tadi. Seronok lah pagi tadi. Pagi tadi tu macam santai je. Macam santai, bercerita. Dia pagi tu konsep nak beli-belilah. Macam tu. Kan sambil dengar lagu. Okey, siapa yang nak? Okey, besok insya-Allah Sarah akan apa nama dia? Sarah akan live lagi pukul 7 pagi. Best kan? Sarah okey ke? Kami on set. Sarah okey. Okey, korang semua kena teman Sarah besok janji Teman Sarah besok pagi Sarah rasa seronok pula. Pagi-pagi tu macam pembuka rezeki. Thank you beli Azura Medina. Azura Medina kita selling fast. Korang suka betul Azura Medina kita stage green sold out. Stage green kita sold out. Sekarang tinggal baby pink dengan emerald. Korang baby pink dengan emerald cantik gila. Kak tak boleh sebab bawa suami pergi fizio. Pagi tadi tengok live Sarah. Okey tak apa kak. Janji akak teman saya malam lah malam ke petang ke macam tu. Semoga suami akak cepat sembuh ya. Korang Sarah nak minta tolong doakan Sarah. Tolong doakan Sarah pada hari Jumaat ni. Pada hari inilah pada hari ini dan juga besok dan juga hari Jumaat. Doakan semoga urusan Sarah dipermudahkan dan semoga kemenangan berpihak pada Sarah. Okey, amin rabbal alamin. Apa ni? Saya mencintai Andi Arshi Rahman Putra. Baiklah. Semua orang di dalam ini semua mencintai Andi Arshi. Termasuk yang sedang menonton semua ni. Okey, amin. Korang tolong doakan Sarah Tolong doakan Sarah tau. Doa mak-mak ni, doa mak-mak sangat berharga. Sangat berharga.
Korang kena doakan Sarah tau. Hari ni, besok, hari Jumaat. Semoga dipermudahkan dan kemenangan berpihak kepada Puteri Sarah Liana binti Megat Kamarudin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Cing cing. Okey, beg nombor 3. Beg nombor 3. Apalah. Tinggal 7 lagi. Tapi kat situ kata tinggal 9. Okey, tak apalah. Tidak apa-apa. Sarah dah tak pakai contact lens. Sejak saya tak ada. Sarah buat lawak je. Okey. Apa nama dia? Sejak Sarah buat lasik, Sarah dah tak pakai contact lens lah. Sebab Sarah ada macam dekat dalam mata Sarah ni, okey, masa Sarah pakai masa Sarah pakai contact lens, okey, everyday Sarah pakai, and then daripada pagi sampai malam dia ada macam satu line merah tau. Terima kasih, amin, amin ya Rabbal Alamin, amin. Dia ada macam satu line merah dekat mata putih. Kalau dia sampai dekat mata hitam tu, Sarah boleh jadi buta tau. Sarah boleh jadi buta. So Sarah stop terus pakai contact lens. Sarah dah tak nak. Except kalau perlulah, macam hari tu musikal lawak Superstar kan, yang Sarah jadi hantu tu, yang tu Sarah kena pakai contact lens lah. Tapi Sarah avoid untuk pakai contact lens. Okay, korang, Sarah lagi 10 minutes. 10 minutes Sarah nak end live dah. 10 minutes. Alhamdulillah. Sekarang saya tidur awal. Ya ke? Takutnya sebab saya hari-hari pakai contact lens. Sebab Sarah pun sama. Sarah tak nampak power Sarah 550. That's why Sarah buat lasik. Sarah ada courage untuk buat lasik. Sarah ada courage untuk buat lasik lepas Sarah balik daripada umrah. Masa tu Sarah pergi umrah dengan Emma. Sarah pergi umrah dengan Emma Makmung. Sarah pergi dengan Caca. Satu family diorang. Sarah pergi dengan kakak diorang Shikin Makmung. So diorang cerita-cerita kat Sarah. Diorang kata diorang buat lasik. Emma buat lasik. Lepas tu Jana pun cakap dengan Sarah juga. Jana ni dia kata dia buat lasik. Mula Sarah takut juga nak buat. Tapi sebab diorang cakap dengan Sarah tak takut. Dan diorang kata bila diorang buat lasik, okay, bila diorang buat lasik tu, diorang dah nampak dengan jelas. And diorang sangat-sangat happy dan bersyukur tak payah pakai spek dengan contact lens lagi. So Sarah macam okay. So Sarah balik je. Sarah terus macam okay, pergi daftar nak buat lasik. Dan Alhamdulillah okay. Dan baba Sarah pun buat juga. Baba Sarah buat lasik juga. Dia ada cataract. Dan sekarang dia dah tak payah pakai spek. Tapi kalau orang tua, dia akan rabun dekat pula. Jadi dia kena pakai spek untuk rabun dekat pula. Standard harga dekat KPJ ke, dekat apa nama dia, dekat Prof ke, dalam dua belah mata 15,000. Kalau lasik biasa 15,000. Kalau macam baba Sarah sebab dah tua, cataract tu dalam 20,000. Tak apalah. Musim durian, sila tekan beg kuning.
musim durian. Kelakarlah Kak Tisa ni musim durian pula. Sarah dah lama tak makan durian. Saya tak rasa nak makan durian. Tapi sekarang saya rasa macam nak makan cherry lah. Nak makan buah cherry pula. Sarah tengok jual buah cherry merah-merah semua. Saya macam sedapnya. Saya nak makan buah cherry lah pula. Macam murah pula tengok. Ingat Sarah pun tak shopping ke macam korang? Sarah shopping juga tau. Sarah pun shopping tau. Tak. Nanti korang tengok Kedah sekarang musim durian. Ayo, kita kena pergi Kedah ni, ayo. Kita kan nak tengok kilang kita, kan? Dan facial wash rebalance. Mana ni? Kita nak pergi melawat kilang kita. Kalau alang tu boleh makan durian boleh. Boleh, insyaAllah. Cherry my favourite. Ada cherry Lumiere. Okay korang, lagi 5 minutes ya. Lagi 5 minutes saya nak end live. Okay. 15 minutes. 15 minutes. Okay, jom. Korang, apa? Nanti aku belanja durian lah ya. Belanja atau apa? Traktir ya. Aku traktir durian lah ya. Bag nombor 1, Azura Medina 25%. Untuk jeragat sekarang, ambil set jeragat 45%. Hai Kak Julia Ho, Assalamualaikum. Assalamualaikum kak. Sorry. Terima kasih. Alah, Ainini, kenapa lambat masuk? Ainini, sekarang ini kita punya Ultra Rich dengan kita punya retinol. Retinol kita sekarang tengah murmur. Lambat pelik lah korang ni. Bila saya nak end live kan, masa tu lah ramai masuk. Okay. Jom. Saya cerita lagi. Okay, siapa yang nak fokus kepada anti-aging, anti-wrinkle, okay, boleh guna untuk kulit kering, okay, kulit kering sehingga kulit berminyak. Malam ini ada 620 orang dekat dalam. Kita tengah 45% sekarang set jeragat kita. Okey, siapa yang nak fokus kepada jeragat, ambil retinol juga, tambahan retinol. Okey, retinol kita tengah 35% and sekarang retinol kita tengah nombor 1 dekat dalam TikTok. Makanya TikTok bagi kita diskaun yang banyak. PSL, ya saya. Dan juga Ultra Rich kita 50%. Okey. Okey. Oops. Kita punya retinol kita tinggal 7 lagi korang. Retinol kita bag nombor 7 sekarang. Retinol ini kan, siapa yang nak kulit flawless, okey, tengok ni. Okey, siapa yang nak kulit flawless, nampak ni, open pores dia dah tutup kan. Korang kan mesti ada open pores dekat sini kan, ada kat sini, ada kat sini, ada kat sini, ada dekat sini. So nak pakai apa? Pakai retinol. Tak percaya, buat 7 days challenge. Tapi 7 days itu, okay, 7 days
bukan 7 days straight, okay? Minggu ni 3 kali, minggu depan 4 kali, okay? Alternate days. Pakai dengan bio ampul. Bio ampul pakai dengan retinol. Pakai bio ampul dulu, lepas tu pakai retinol. Korang akan dapat kulit yang flawless. Trust me, buat cara Sarah, sebab Sarah dah buat dah. Review bag nombor 20. Bag 20 tu peeling serum. Okay, peeling serum tu dia pakai malam. Okay, lepas tu dia pakai sekali seminggu sahaja. Okay, sebab dia untuk exfoliate kulit, untuk buang whiteheads dengan blackheads dan untuk mencerahkan. Kalau kulit korang okay, berjerawat banyak dan juga berjeragat, bagus pakai peeling serum. Cara pakai bag nombor 20 tu, selepas you double cleanse dengan facial wash dan juga cleansing balm, okay, pakai, tunggu 1 hingga 2 minit, cuci dengan air. Lepas tu baru pakai bio ampul. Bio ampul kita pun selling fast sekarang. Berapa lagi? Azura Medina kita tinggal 7 ya korang. Lepas tu bye-bye Azura Medina. Kita dah tak ada Azura Medina lagi ya. Kita punya bio ampul pun tinggal sikit. Ada sound effect tu. Kita punya cleansing balm 30%. Tinggal 5 lagi retinol kita. Okay, wait. No one. Lagu ni lah. Lagu best. Apa tadi? Retinol boleh pakai dengan soothing toner, boleh pakai dengan moisturizer. Okey, boleh pakai dengan bio ampul the best. Okey. Alright, Ayu boleh masukkan kita punya moisturizer please. Moisturizer kita. Okey, sekarang ni set jeragat ambil dengan retinol. Okey, set jeragat dengan retinol. No one. Sekejap, saya minum air sekejap. Haus lah. Okey, sekarang ini kita ada combo untuk moisturizer. Nak beli satu moisturizer pun ada. Okey, bag nombor 4 tu sleeping mask ya. Sleeping mask. Bag nombor 1 tu moisturizer pagi. Bag nombor 4 moisturizer malam. Yang moisturizer malam tu, okey, siapa yang ada jerawat jangan pakai moisturizer malam, okey? Siapa yang ada jerawat jangan pakai bag nombor 4 itu. Hanya pakai yang pagi sahaja. Korang. Bag nombor 6 Azura Medina sekarang tengah murah gila. Korang, bag nombor 6 sebelum tutup mata. Cepat, bag nombor 6 sekarang. Ada lagi 7 helai. Cepat. Siapa tak ambil korang menyesal.
Ada lagi 6 helai saja Azura Medina. Siapa yang nak try Azura Medina? Go! Oh my god. Oh my god. Oh my god. Yes. Dapat kota eksklusif. Go. Go, 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 go. 6 helai sahaja. Go, korang go. Saya tak jadi dah nak apa? Saya tak jadi dah nak end live dah. Saya excited. Korang beg nombor 6 sekarang. Go. Azura Medina. Rugi korang. Menyesal. Kena try satu Azura Medina. Dan kita punya toner sekarang. Beg nombor 14. Go korang. Dan order Azura Medina. Beg nombor 14. Toner kita sudi. Murah sekali. Go korang. Suding toner dengan gentle toner kita. Azura Medina sold out. Alhamdulillah, syukur nikmat. Sold out. Akhirnya korang dapat rasa nak pakai apa? Nak pakai Azura Medina. Untuk sekata kulit beg nombor berapa? Okey, ambil beg nombor Ayu. Azura Medina kita sold out. Kalau Ayu dengar lah. Okey, sekejap. Saya tengah excited ni. Apa tadi untuk kulit sekata. Untuk kulit sekata boleh pakai beg nombor toner kita sekarang. Toner kita dan juga kita punya retinol guys. Alhamdulillah. Retinol beg nombor 11 ya. Sekejap. Untuk kulit sekata tu pakai 2 serum kita. Beg nombor 20. Beg nombor 20. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih Allah. Kalau korang dapat apa? Kalau korang dapat dah dapat Azura Medina tu, okey. Dah dapat Azura Medina tu, tolong bagi feedback kat kita tahu best tak kain dia. Dan kita ada juga Sumayah series ya. Kalau berpuas hati bagi kita 5 star korang. Jangan lupa bagi kita 5 star. Yang paling bagus 5 star tau, bukan 1 star. Memang betul nombor 1. Tapi bukan 1 star. 1 star tu maknanya tak best. 5 star tu 5 star tu maknanya korang berpuas hati. Beg nombor 1 kita ada set cerah. Sarah, sleeping mask tu tak sesuai untuk muka yang berjerawat. Ya, kalau jerawat dah hilang boleh pakai. Betul Sharifah, betul. Okey, beg nombor 1 sekarang set cerah korang. Set cerah. Thank you TikTok. Set cerah tu, okey. Itu untuk kulit kusam, itu untuk jeragat juga ya. Beg nombor 1 tu untuk jeragat juga. Yang itu korang dapat cleansing balm besar. Yang ni baru betul. Korang dapat cleansing balm besar. Okey. Cleansing balm besar dengan facial wash. Lepas tu dapat 2 serum ini. Dan kalau korang nak tambahkan dengan retinol pun boleh. Retinol tu malam. Beg nombor 1 sekarang. Apa sayang? Mama hantar dengan ambil pergi sekolah tomorrow. Okey, boleh. Come, I kiss you first. Abang. Abang. Apa abang? Okey dah. Bye, I love you. Ouch. Okey sayang. 5 minutes mama habis, okey? Beg nombor awak bagi abang makan tu Lumi Malifera tu. Awak jangan makan banyak. Tadi awak dah makan 5 dah. Awak makan 1 saja sekarang. Pagi tadi awak dah makan 5 dah. Awak makan banyak sangat ni. Dah.
Bagi kat abang juga. Cakap dengan abang 3 saja. 3 drop saja. Jangan banyak-banyak, okey? 3 drops only sayang. Abang minum ni. Diorang memang suka Lumi Mellifera ni. Budak pun suka. Dan untuk mengelakkan anak kan selalu kan batuk-batuk. Sesemua macam Syaikul dia selalu bersin. Pagi-pagi dia mesti bersin. Sinus kan. So Sarah bagi dia minum Lumi Mellifera ni bagus. Sarah pun bila rasa nak demam je, Sarah akan minum Lumi Mellifera ni. Ni madu tau, madu. Honey. Honey macam pelik lah cakap madu. Honey. Madu ada lagi. Okey. Masuk. Madu Mellifera kita. Ayu. Ada lagi. Makin malam makin ramai pula masuk. Resdung pun hilang minum propolis. Betul. Okey, beg nombor 1 45%. Jangan lupa kita pada Juni cashback sale. Okey. Ayu, Lumi Mellifera beg nombor 1 sekarang. Cukup. Sini. Cukuplah sayang. Oi. Okey dah. Dia dah minum sampai 3 dah. Tak boleh. Sebab itulah anak Sarah lebih aktif. Yang ini, Lumi Mellifera ni, dia energy booster tau. Semua orang yang tengok anak Sarah semua macam pelik. Mana dia orang dapat energy ni, Ani? Jadi, kalau anak korang jenis yang pendiam, kalau korang takut anak-anak dia kena aktif, bagilah Lumi Mellifera ni. Akan berhasil jadi macam Syaikul semuanya. Sebab dia orang kan minum 3 dos, tapi dia orang minum sampai 5 dos. Tapi tak apa, sebab yang ni madu, tak ada masalah. Awak dah minum berapa banyak tadi? Awak tak boleh minum banyak-banyak lah sayang. Nanti awak tak tidur. Nanti mama yang pening kepala. Awak tak boleh tidur. Awak aktif sangat. Jangan. Awak aktif sangat nanti sayang. Abang dah minum belum? Awak jangan aktif sangat. Mama takut lah. Pingsan mama. Last one. Promise me. Last one. Okay? Nah. Okay. Umur 2 tahun ke atas boleh minum. Yang ni untuk immunity. Untuk kalau you batuk berpanjangan, sinus, asma, sakit tekak, apa lagi? Sakit pinggang, sakit hati je tak boleh. Sakit hati boleh. Dia bagi tenang, energy booster. Sini cukup. Cukup. Nanti tak boleh tidur. Lepas tu aktif, sangat terlebih aktif pula malam-malam. Cukup. Okey dah. Sarah dah masukkan tadi ya, madu Mellifera beg nombor 1, 46%. Awak jangan takutkan mama. Thank you sayang. Baby nak apa? Tak cukup besok. Cukup. Besok. Minum air betul-betul. Mana botol air awak? Okey, nanti mama ambil air lagi. Azura Medina worth buying. Texture very soft. Betul. Officially Azura Medina kita sold out. Tapi kalau siapa yang nak lagi, okey, boleh beg nombor 10 Sumayah series. Sumayah series. Nak juga. Nak apa? Nak pakai lipstick. Nah, pakai lipstick. Jangan pakai banyak-banyak ya. Kita punya jangan pakai banyak. Awak nak pakai banyak-banyak buat apa?
Okey, bag nombor 13 kita retinol tinggal lagi 4. Untuk fokus untuk apa? 35%. Dah beli bag nombor 5. First time nak try. Okey, bag nombor 5. Kita jumpa awak. Terima kasih. Awak janganlah beritahu kat mana. Malu saya. Okay. Kalau you dah beli bag nombor 5 set jeragat tu, you boleh beli dengan retinol kita. Retinol kita pun untuk jeragat juga, okay? Jeragat untuk jerawat dan rahsia untuk kulit flawless adalah waktu malam pakai Bio Ampul dengan retinol. 5 tu untuk jeragat ke? Betul. And you add on dengan retinol. Retinol pakai waktu malam. Dekat dalam set jeragat tu ada 2 toner dan juga 1 serum Skin Savior. Ini pakai pagi. Malam you pakai soothing toner dengan retinol. Pakai banyak. Dah cantik dah lips awak? Nak tengok. Dan Lumi Mellifera dah di malam dia pakai ni Dia pakai lip serum tu. Nak pakai kat muka. Awak nak pakai apa? Awak pakai Bio Ampul je. Awak tak boleh pakai apa-apa. Banyak-banyak. Nak buka. Janganlah Sumayya nak minum lagi. Mama spray soothing toner bagi awak mengantuk sikit. Tutup mata. Dia pakai lagi nampak shiny daripada Sarah. Itulah. Dia BB Angelina Jolie. Okey korang, saya undur diri dulu. Terima kasih ada dekat dalam live saya. Saya takut anak saya kacau lagi. Nanti sekarang saya tak boleh live pula. Okey, terima kasih yang ada dekat dalam live Sarah, yang membeli, yang tap. Jangan lupa sebelum tidur minum Lumi Mellifera. Wow! Jadi jangan terlebih. Takut nanti jadi macam Sumayya. Okey. Jangan lupa cuci muka ya. Jangan lupa cuci muka korang dengan cleansing balm. Besok kita jumpa pukul makan 24. Besok kita jumpa pukul 7 pagi. Okey? 7 pagi. Bye semua. Assalamualaikum.